Jadi Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan kedua-dua mereka. Waktu ditinggalkan, Siti Hajar panggil suami dia, "Wahai suamiku, kenapa tinggalkan kami dekat sini?" Panggil sekali lagi, "Wahai suamiku, kenapa tinggalkan kami kat sini?" Dia tak tahu kenapa. "Wahai suamiku, kenapa tinggalkan kami kat sini?" 3 kali tanya, 3 kali tak jawab. Siti Hajar tukar soalan. Apa soalan yang dia tukar? Dia tak tanya lagi kenapa tinggalkan kami dekat sini, tapi Siti Hajar tanya, "Wahai suamiku, adakah ini perintah Tuhan?" Dan ketika Nabi Ibrahim dengar soalan tu, berhenti Nabi Ibrahim, tolehkan kepala, dan Nabi Ibrahim kata, "Ya, ini adalah perintah Tuhan." Tahu tak apa kata Siti Hajar? Apa yang Siti Hajar buat? "Kalau ini adalah perintah Tuhan, wahai suamiku, pergi, kerana pasti Tuhan takkan sia-siakan kami dekat sini." Maka ketika Nabi Ibrahim pergi dalam keadaan berat hati tinggalkan anak dan isteri, selepas beberapa hari bekalan makanan dah habis. Waktu tu Nabi Ismail menangis sebab lapar. Maknya pun lapar juga, jadi tak boleh nak bagi susu. Jadi apa yang Siti Hajar buat, ibu-ibu? Siti Hajar telah pun meletakkan Nabi Ismail di tengah-tengah di antara bukit Safa dan Marwah. Dan ketika itu Siti Hajar telah pun berlari-lari anak daripada Safa ke Marwah. Safa ke Marwah. Untuk apa? Untuk cari air. Untuk cari air tu kita tahu, sebab kita dah dengar cerita ni. Siti Hajar pun tak tahu dia nak cari apa. Dia pun tak tahu baik mana ada air kat padang pasir tiba-tiba keluar kan. Sebab kita dah dengar cerita ni, kita tahulah dia akan dapat hujung lagi dapat air. Tapi cuba bayangkan kita tak tahu apa lagi ni. Siti Hajar pun berlari-lari anak, pergi ulang alik Safa Marwah, Safa Marwah. Tapi kenapa pergi ke bukit Safa, bukit Marwah? Kerana di situ kawasan dia lebih tinggi untuk melihat ada tak mana-mana kabilah yang lalu lalang kat situ untuk nak minta tolong. Jadi dipendekkan cerita, Safa Marwah tak jumpa-jumpa orang. Nabi Ismail menangis, lapar, dahaga dan sebagainya. Waktu itu kata ulama, setiap langkah kaki Siti Hajar yang melangkah itu, setiap satu langkah makin menurun pergantungannya kepada makhluk dan makin meningkat pergantungannya pada Allah. Langkah sekali lagi turun pergantungannya pada manusia, makin meningkat pergantungannya pada Allah. Macam mana boleh turun pergantungan? Sebab dah tak nampak manusia dah. Waktu itu hanya ada dia dengan Allah saja. Maka makin meningkatlah pergantungan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala.